Mengikut statistik KWSP sendiri kebanyakan daripada mereka yang telah dapat akses kepada KWSP ini, mereka tidak ada kemahiran untuk menguruskan dana yang besar sebegitu. So bila mereka tidak ada kemahiran, dana KWSP itu habis dalam masa 5 tahun. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sembang Santai Persatuan Profesional Kewangan Muslim Malaysia ataupun ringkasnya MFP ya. So dalam Sembang Santai kali ini kita akan bersembang mengenai pelaburan. So macam kita tengok dekat belakang ni, belajar saham sampai pandai. So hari ini kita bukanlah nak bincang saham mana yang kita nak pilih, syarikat mana yang bagus dan sebagainya, tapi hari ini lebih kepada nak berbincang tentang cara fikir kita tentang pelaburan. Jadi bersama dengan saya Tuan Burhan, Timbalan Presiden MFP yang juga seorang pelabur aktif lah. So hari ini akan berkongsi tentang pelaburan, salah-salah faham yang ada, tanggapan-tanggapan yang ada supaya hujung kita punya sembang-sembang ni kita sama-sama jelas tentang pelaburan, mungkin ada keyakinan untuk masuk, belajar sedikit dan seterusnya insyaAllah. Lebih berani lah untuk melabur dalam pelaburan saham insyaAllah. Jadi mungkin sebelum tu, mungkin Tuan Burhan boleh share sikit background, latar belakang pelibatan dalam pelaburan ni. Okey, nama saya Burhanuddin bin Abdul Ghani. Pendidikan latar belakang pendidikan adalah ada degree dalam accountancy studies lah. Dan di akhir pengajian saya itu memang saya telah major into dalam satu subjek kita panggil masa itu investment analysis kan. So tapi lepas tu saya taklah berkecimpung dalam pasaran saham. Saya berkhidmat sebagai auditor, kemudian bekerja dalam Jabatan Perakaunan Syarikat Swasta. Dan di akhir kerjaya saya ni, saya ada jual software perakaunan dan akhirnya menjadi seorang programmer. Dan kini sudah pun bersaudara dan seorang yang aktif dalam pasaran saham. Saya dalam pasaran saham ni memang saya belajar dan saya menuntut daripada guru-guru yang memang berpengalaman dan terbukti dari segi prestasi mereka dalam pasaran saham. So memang memasuki pasaran saham ni kita memerlukan satu strategi yang selamat dan yang membantu kita untuk mencapai kita punya objektif dalam pasar pelaburan. Okey, cakap tentang objektif tentang pelaburan tu. Kenapa seorang tu perlu melabur dalam pelaburan saham? Okey. Ini yang kebanyakan orang tidak faham. Kenapa kita perlu melabur? Apa objektif kita melabur? Sebenarnya pelaburan ni kita punya objektif apabila kita melabur, terutama bila kita masuk dalam pasaran saham ataupun even pelaburan-pelaburan yang lain lah. Kita nakkan satu pulangan yang mana apabila kita melabur dan kita biarkan pelaburan itu berkembang, maksudnya kita tidak ganggu perkembangannya, kita tidak gunakan, kita nak pelaburan modal kita itu berkembang sehingga dia mencapai satu tahap di mana tahap itu kita ada satu modal yang dapat memberikan pulangan dan pulangan itu dapat menampung kita punya kehidupan seharian. Dia boleh menjadi satu sumber pendapatan yang mana kita tidak perlu kacau modal aset modal yang ada itu, tapi hanya dengan pulangan. Dia seumpama semacam kalau dalam kerajaan sekarang ni, katakan kerajaan dia ada pencen. Pencen tu sebenarnya kerajaan ada pelaburan, ada return daripada pelaburan tu dan return tu yang digunakan untuk membayar pencen. Jadi untuk orang yang bukan kaki kanan kerajaan, sebenarnya mereka perlu ada perancangan bagaimana dia nak mencapai satu tahap mana mereka boleh hidup dengan so-called wang pencen, iaitulah wang pulangan daripada pelaburan yang telah dibuat selama bertahun-tahun. Kerana pelaburan ni bukan yang perlu kita faham. Apabila kita sebut pelaburan bukan bersifat jangka pendek. Dia bersikap jangka panjang. Dan itu sebenarnya adalah yang sepatutnya menjadi objektif dan menjadi perkara yang perlu ditekankan apabila kita merancang keuangan kita di masa hadapan. Mungkin
Mungkin ada setengah tu mungkin risau kacau duit KWSP atau mungkin duit KWSP dah ada. So mungkin sebab tu dia tak Okey. terlibat. Dia macam ni. Betul. Sebenarnya kita telah dipaksa oleh kerajaan untuk melabur dalam KWSP. Okay? Dan memang betul bila kita mencapai umur 55 dan umur 60 kita boleh withdraw duit itu kan. Tapi apa yang mengikut statistik KWSP sendiri kebanyakan daripada mereka yang telah dapat akses kepada KWSP ini, mereka tidak ada kemahiran untuk menguruskan dana yang besar sebegitu. So bila mereka tidak ada kemahiran, banyak di antara mereka menghabiskan ataupun dana KWSP itu habis dalam masa 5 tahun. Itu menjadikan satu krisis. Itu memang statistik KWSP. Jadi bagaimana mereka nak ada kemahiran untuk apakah caranya untuk mereka tahu bagaimana menguruskan dana sedemikian. Lagi bagi pendapat saya, kalau seseorang itu secara aktif melabur dalam pasaran saham, dia secara aktif menguruskan dia punya pelaburan sendiri. So apabila dia dapat duit yang sebegitu, kita panggil lump sum figure daripada persaraan KWSP, dia sudah bersedia, dia ada ilmu bagaimana nak menguruskan wang yang begitu banyak. Jadi dia punya persaraan itu lebih terurus dan lebih tenang. Itu sebenarnya yang sepatutnya berlaku. Okey. Ada sebahagian yang mungkin nak melabur saham. Tapi bila tengok pelaburan saham ni dia punya istilah-istilah tu kan. Mungkin alien bagi setengah orang kan. Jadi dia pun tak jadi. Melabur rasa susah kan. Okay, saya nak tanya Amirul. Berapa lama seseorang itu ambil untuk belajar memandu daripada tak tahu tentang apa tak tahu memandu dan mungkin tak tahu tentang kereta. Dia kalau campur dapat lesen percubaan sudah 2 tahun lebih ke. 2 tahun lebih kan. Sebenarnya untuk belajar tentang pelaburan saham ni lebih kurang macam masa yang diambil tu lebih kurang macam belajar memandu kan. Cuma kenapa kita belajar memandu? Persoalannya kan keperluan. Ada kepentingan dekat situ. Jadi kalau kita faham kepentingan kita untuk melabur, untuk merancang pelaburan keuangan kita di masa hadapan, maka kita akan cari usaha untuk belajar. Kita tidak boleh kata bahawa kita ni tak ada latar belakang keuangan. Kerana ramai orang yang latar belakang keuangan tak kerti melabur. Mereka tak pandai melabur. Kita boleh tanyalah kita di MFP kan, yang di kalangan ahli MFP sendiri, tak ramai yang tahu bagaimana nak melabur dalam pasaran saham. Macam mana? Yalah, setakat nak beli saham tu betul, mungkin tahu, boleh cari maklumat. Tapi apa strategi yang betul? Apakah teknik untuk memasuki pasaran saham dengan selamat dan memberikan pulangan yang agak kita kata seperti yang diharapkan lah. Jadi sebenarnya belajar tentang pelaburan saham ni, satu kita rasa kepentingannya. Dan bila kita rasa kepentingannya, sebenarnya kita boleh belajar. Benda itu tidak begitu susah. Dan di MFP kita ada buat kelas belajar saham yang kita, sebab MFP adalah sebuah NGO, kita bukan sebuah syarikat yang membuat keuntungan. Jadi yuran yang kita kenakan itu adalah sangat kita katakan kalau berbanding dengan pasaran amat murah. Jadi memang siapa-siapa pun boleh belajar pasaran tentang pelaburan saham ni. Dan ada strategi dia yang kita boleh gunakan, insyaAllah. MFP sebagai sebuah NGO, badan bukan berasaskan keuntungan. Kami bukanlah sebuah syarikat yang memberikan keuntungan. Kami ada satu inisiatif yang kami panggil sebagai kluster literasi keuangan, di mana dalam kluster ini kami cuba memberi pendidikan kepada masyarakat supaya mereka celik keuangan. Jadi antara perkara usaha yang kami lakukan adalah memberi pencerahan tentang pelaburan saham yang menjadi satu instrumen perancangan keuangan yang sangat penting kepada masyarakat. Dan kami menawarkan kursus saham yang amat murah berbanding dengan apa yang ada di pasaran. Dan kami masukkan dalam tu perkara-perkara seperti strategi pelaburan, bagaimana
untuk menguruskan risiko, dan kita panggil sebagai proses map yang kita boleh anggap sebagai SOP ketika melabur, step by step proses yang membantu kita untuk melabur dengan betul. Perkara yang amat penting dalam pelaburan ni ialah kita tidak boleh mengikut perasaan. Kita tidak boleh terlalu tamak dan kita tidak boleh terlalu relax, ya. Dan bila kita ada SOP, kita ada proses map, kita cuma perlu ikut step by step tanpa kita beremosi dalam melabur. Kerana inilah dua perkara yang menjadi musuh utama dalam pelaburan. Satu, emosi. Yang keduanya, tamak. Yang ketiganya, kalau saya boleh tambah, adalah pengurusan risiko yang baik. Jadi boleh mendaftar kelas MFP dan kita akan adakan beberapa kali sepanjang tahun ini, insya-Allah.